Tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastira rakyat. Karya sejarah antaranya Hikayat Pahang oleh Haji Muhammad Nur tentang sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Misah Melayu oleh Raja Chulan tentang sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Syair Tawarikh Zainal Abidin III oleh Tengku Dailam Kaltum tentang sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan 20. Kenang-kenangan Selangor oleh Wan Muhammad Amin tentang sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan 20. Sastera rakyat antaranya Hikayat Sang Kancil berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka oleh Daing Abdul Hamid dari Perak, mengandungi 20 cerita, dan Hikayat Isma Yatim oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. Karya perubatan antaranya ialah Kitab Tib oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu tahun 1819.